I ada satu pengalaman. I pernah tiba ceritakan. my friend, dia tiba buka satu radio, tak ingat FM, radio apa. Dia tengah call. Masa tu I baru balik shoot. Masa tu pukul 12 ke 1. Ada satu puan tau call. Dia cakap, saya terlalu sunyi, saya tak ada kawan semua. Dia bagi nombor telefon dia tau. Saya dengar, saya sedih, saya call tu. Dia makcik, umur dia dah 60 lebih, dia seorang-seorang. Dia ada anak, tapi anak dah berni. Dia call radio tu tau. Saya paling tak suka bila orang macam, alah kau cantik sebab tu je kau pelakon. Hey, tak, itu paling saya big no. Sebenarnya put effort, masa dan jadi the best version of yourself. Kan. Too pretty to handle. Too pretty to handle. Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast Too Pretty to Handle. Powered by Estika Medispa, The number one non-invasive beauty anti-aging Medispa di Malaysia. Apa kat tangan tu, doktor? Ni lah nama dia Lalapil. Lalapil ni adalah treatment terbaru dekat Estika Medispa. Betul. Dia adalah the first Korean Medispa in Malaysia using Lalapil. Korean kan? From betul? Korea. Dia famous kat Korea, famous kat Jepun. Dan dia no downtime. No downtime. Bermaksudnya bila anda pakai, anda boleh terus nak make up ke apa ke. Betul. Tapi efek dia sama juga dengan yang treatment-treatment yang ada downtime. Betul. Seperti apa, doktor? So dia boleh untuk jeragat, kulit kusam, sel kulit mati, parut jerawat, melasma, blemishes, enlarged pores dan juga kulit yang berkedut. So dia bagi instant glowing, instant moist dekat kulit. Lepas tu dia akan menambah baikkan tekstur tona kulit sekali. Betul. Saya paling sukalah yang ni macam saya sebut tadi. No downtime. No downtime dalam segmen kedua tadi. Inilah favourite saya, Lalapil. Daripada tak kenal best. apa itu kecantikan ya Zain. Ya, betul. Kita pun dah cantik juga. Harus. Asyik Nadia Bryan je cantik. Tak boleh. Tak boleh tengok orang lain cantik. Tak ada. Boleh. Boleh try. Boleh. Should try. InsyaAllah. Okay. Tapi apakah kita nak tahu rutin yang selalu diamalkan oleh Nadia Bryan? So nampak kulit pun cantik, putih flawless, melepak, genetik walaupun tahu genetik yang bagi putih melepak sikit sebanyak, tapi putih melepak tu ada juga daripada segi jagaan kulit saya pasti. So apa yang selalu rutin yang selalu diamalkan? Betul, dari bangun tidur. Bangun tidur saya bangun tidur cuci muka lah. Double cleanse. Double cleanse. Jarang dengar double cleanse. Satu untuk sebab kadang-kadang kita make up ni cerita-cerita kalau lepas shoot lah. Kalau rutin pagi ni dia biasa je lah. Tapi macam lepas shoot tu memang balik, memang double cleanse, make up buang dulu, and then cuci muka, and then lepas tu saya akan pakai toner skincare. Toner pula ada 2 jenis. Katanya 2 jenis toner. Ada toner untuk water essence juga. Okay. Ya, lepas betul-betul lah, serum. Serum Ada a few yang saya percayalah yang saya pakai. Kadang-kadang orang takut nak pakai ni. Saya pun adalah try and error. Tapi bila dah okay tu, I'm stick with that lah. And then moisturizer, lepas tu face oil. And then I love to do gua sha di muka. Okay, untuk orang seperti yang di luar sana bukan saya tapi orang di luar sana yang tak tahu gosha tu apa tu gosha? Itu adalah tools yang macam urut muka ni, sebab kadang muka kita ni banyak water retention. Macam kadang sembab ke apa kan. Saya rasa saya lah ada benda tu. Itu lemak Zain. So Nadia akan buat gosha lah facial muka. Dia sangat membantu lah. Everyday? Everyday saya buat. Memang saya ada satu bag skincare. Memang satu bag tu memang skincare lah mana-mana pergi. Dan kalau travel, tuanglah dalam botol kecil. Kena effort lah. Put some effort. Dia cantik ni bukan terus pump terus. Bukan cantik. Kulit yang sihat, tidak kusam. Itu perlukan masa yang you kena praktik lah. Memang I faham kadang orang macam busy ke apa. Tapi cari benda yang efektif lah. Contoh
tak payahlah double cleanse satu kali pun, tapi kena cuci muka. Kadang tak nak cuci muka terus tidur. Tak boleh. Tak boleh. Betul. Doktor, jangan begitu doktor. Tak saya tak buat macam tu. Never. Dia Okay, akan jap, nak tanya juga. Okay, Nadia, what is apa kepentingan sangat sampai kena double cleanse tu? Kenapa penting sangat double cleanse? Macam saya mungkin makeup lah. Makeup kan untuk double cleanse dia buang like literally. Betul-betul dia ada formula untuk buang makeup lah. Macam mascara. Saya selalu memang akan buat lah, cuci dulu yang guna oil. And then baru pakai my cleanser lah. Oh, berbeza lah, maknanya ada dua. Ada dua jenis. Itu saya amalkan. Maksudnya lama jugalah rutin tu kan? Laju, dah laju lah. Dah laju, Kadang tak okey. pakai, tak dicermin pun. Tak memang dah laju lah. Oh, tak memang kena bunyi macam tu. Macam mana pun saya boleh tanya my PA, memang saya skincare memang sangat Tak boleh tak tinggalkan. boleh nak tengok. Sunscreen kena pakai. Itu wajib kan? Ya, sebab apa sunscreen ni gila bila dah jeragat, kadang-kadang guna apa pun susah juga nak okey. Betul, dekat dalam. Yes. And then tolonglah jangan pakai produk ada mercury yang saya rasa benda tu sangat kadang memanglah nampak putih telus cepat. Tapi peeling tu Betul. peeling Effect and then dia you tu. dah buang kulit you. Lepas tu nanti dah UV, takkan you That's tak it. boleh tak boleh nak keluar. Betul. Lampu pun ada UV Handphone pun Betul. Blu-ray, yes. Blu-ray betul. Ya, so kenalah jangan pakai produk yang ada kena check. You have to Oh, so selama ni saya tak tahu. Rupanya mercury ni itulah sebenarnya efek yang paling orang kata ketara yang yang boleh merosakkan kulit, di mana Sangat. dia membuang lapisan kulit. Satulah orang kemudian letak. UV tu. Ada yang letak. Ya, sebab tu kerajaan Malaysia pun sebab tu kita ada KMN check. Tak boleh certain produk ni ada racun, tak dengan guna. Betul. Tapi kadang orang nak cepat. Ya, nak zaman cepat. sekarang semua nak cepat. Bila nak cepat sangat, sebab itulah habis dah ni. Betul, bila buat rawatan laser-laser pun tak baik sebab dah terlalu Rosak. rosak. kulit tu. So kalau macam masalah jerawat tu jangan risau. Kadang benda tu hormon. Temporary. Ya, temporary sekejap je. Tapi kena pergilah. Betul. Kalau ada rezeki, ada ni, buatlah facial untuk diri sendiri sebenarnya. Pergi Betul. spa, sekejap je. Bukannya mahal. Sekarang pun dah ada banyak. Taklah terlalu mahal. Yang affordable. Yang sesuai untuk kulit kan. Untuk diri sendiri juga Betul. kan. Ya. Dan Estika sangat affordable. Betul. Kita selit sikit kan, selit. Betul. Sebab kita akan scan. Kita akan face scan kita punya muka. Lepas tu nanti kita akan tengok apa masalah kulit muka sebenarnya. Dan it's a professional. Kadang-kadang orang pergi, dia claim diri dia beautician buat kat rumah. Itulah tu. Ada Tapi juga tak ada tau. mesin. Tapi dia Buat kat rumah ya. Ada ramai je Allah yang Akbar. macam ramai. Tolong jangan pakai pergi. app. Ya, sekarang kan Itulah macam-macam. macam-macam nak dapat. Macam-macam. Orang pula budak yang youngsters nak cepat. Nak cepat, nak murah. Nak murah, nak Murah cepat. sangat. Boleh datang rumah. Tapi you are not a doctor. You tak ada certificate you ni. are not certified. Tapi berani pergi itu saya rasa tolonglah hentikan. Betul. Pada scammer-scammer begitu, tolonglah berhenti. Anda merosakkan orang sebenarnya ni. Tak baik. Tak baik. Itu kan? pentingnya Estika sebenarnya sebab kita punya beautician semua. Certified and accredited. Gitu. Itu Kita ada penting akademi lah. kita sendiri juga. Betul, SOP kita Alhamdulillah. strict. Wow. Ya. So, how often boleh katakan Nadia mengamalkan pergi ke Medispa pula? Saya memang every month ada satu tarikh saya akan pergi. Saya setiap bulan. Masya bulan, Allah, untuk maintenance muka kan. Saya satu Sekali, bulan. maknanya sekali sebulan? Satu kali. Tapi ada orang kata treatment yang memang awak dah tahulah nak buat semua. Tahulah macam I love to do hydra, seed peel, yellow laser. Yang itulah maintain. Sekali semua tu sekaligus. Sekaligus ya. Tapi jerawat memang kena perempuan kan hormon bila kita PMS memang akan jerawat tu adalah Betul. taklah perfect sangat muka pun still Yeah. tapi taklah terlalu teruk. Tapi saya akan setkan setiap bulan jadual saya ada satu hari saya akan ke facial. Dan itulah hari yang kita nak relax sikit, boleh tidur. Healing time kita. Healing time. Macam your mum sangat pentingkan benda ni. Pernah pergi sekali dengan your mum My mum pun sama-sama? pergi tapi dia sekarang dia daripada dulu dia suka amalkan vitamin E.
Vitamin E. Ya. So dia sometimes je lah bring juga, tapi dia taklah selalu ni. Tapi dia selalu yang sebenarnya air semayang tu yang penting. Itulah jawapan dia. Tapi itulah, tapi memang I kadang bawa jugalah. So tapi dia memang vitamin E daripada muda, and supplement fish oil. Makan fish oil dan vitamin C lah. Vitamin C. Ya. So Nadia juga makan juga suplemen-suplemen. Yes, fish vitamin oil. tu lah. Fish oil untuk otak kan. Sebenarnya sangat penting bila otak kita bagus, happy, muda, kita akan nampak muda dan happy dan positif. Badan ikut. Ya. Badan ikut otak. Betul. Ya. Dan juga untuk kesihatan jantung juga. yang Betul. tu. Sangat penting dari segi Itu je lah kita punya rutin. Saya tak kolesterol. adalah rutin yang ni teruk sangat. Lepas tu banyakkan minum air masak. Just simple. I think itu benda tu yang boleh dilakukan pun. Betul. Nampak mudah tapi bukan senang nak dia maintain, nak amalkan. Betul. Kan? Minum air masak tu sangat penting. Kadang orang suka minum air manis-manis boleh, tapi kena bilas dengan air masak. Kena banyak. Betul. Yang adik-adik yang lain, yang kakak-kakak. Kakak saya pun memang minum air masak, jaga kulit. Tapi dia cikgu biasalah kan, gelap sikit lah sebab tan ke apa kan, kena ni. Tapi dia stay sunscreen. Adik saya yang ni lagilah kulit lagi cantik. Diorang jenis pergi med spa juga tak? Diorang pergi juga sometimes, tapi taklah macam saya yang setiap bulan ni sebab kita berlakon kerja kan. Sebab Penampilan. kita tahu shot, kita tahulah kan ada MCU, CU, memang dekat betul. So we have to look good, and saya lebih sikit lah sebab kerjaya Begitu, and kan? then workout, cardio kena buat juga. Saya cardio kat rumah je lah, ada treadmill, dan sekarang pun treadmill pun jual di social media, tak mahal dah pun. Murah dah betul. sekarang. Sebenarnya 100 pun dah masa dapat. sekejap je, 30 Betul. minit je, Betul. 20 minit lari kau tak nak. Sekarang pun saya pun tak lari sangat sebab kadang sebab saya pernah injured di ankle. So saya banyak walk lah, Berjalan jalan. Still berpeluh juga. Betul. Walk Ya. tu pun sebenarnya, tapi Ya. sebenarnya walk. Saya tahu benda ni pasal saya dulu fitness trainer sebelum semua ni. Zaman saya habis sekolah dulu. Apa terjadi sekarang? Okay. Fine. Kita okey doktor. Doktor jangan. Don't judge a book by its cover, Cover, doktor. cik. Gitu. Dah guna treatment ni lagi nampak muda. InsyaAllah. So sebenarnya walking ni sebenarnya lebih efektif daripada berlari. Betul. Sebenarnya kalau nak turunkan berat badan. Cuma dia mengambil masa yang lebih lama. Lama sikit lah. Itu saja. Tapi dari segi jaga lutut, jaga Ya, ankle kaki semua, lain. dia lebih baik sebenarnya Lebih kita baik, berjalan. betul. Ya. Betul. Dan kalau nak betul-betul kelebihan treadmill ni sebenarnya doktor, kalau Apa kelebihan dia? Kalau kita berjalan, kita boleh buat dia ada incline. So incline tu pun ada Penting. efek untuk bagi lagi cepat. Penat. Penat. Ya. So tapi dia tak ada efek yang sakitkan lutut dan Ya, sebagainya. betul. Faham. So saya akan macam tu lah. Ada time memang, and I also do Pilates, hot yoga. I suka hot yoga. Ya. Itu saya lebih kelemah sebagai seorang lelaki. Walaupun pergi gym doktor, nak stretching lah apa yang Yeah. yoga ke apa ni, kita kurang sikit doktor. Kita nak badan ketak-ketak je, kita fikir. Tak fikir pasal benda tu semua penting ke tidak. Tapi sebenarnya penting juga, betul. Ya, Boleh berpeluh lah sebenarnya kalau buat yoga ni. Sangat. Ya, I love Saya tak to pernah do that. try. Boleh berpeluh doktor. Lelaki ada yoga ke? Ada. kan? Ada. Ada. Berpeluh juga doktor. Terkejut kat saya sebab saya dulu masa trainer, kita paksa masuk. Ya. Sebab dia nak training. Dia kita core, untuk core. dia nak Memang ajar dia kita punya, kan. yes. Berpeluh. Cakap, berpeluh juga buat benda ni. Ya, itulah. Jangan ingat senang. Yoga, Pilates ni orang selalu macam, Pilates. Buat tengok. Betul. Pilates pun ada lelaki juga ke? Pilates ada Ada je. juga. Boleh je, ada je. Tapi mostly perempuan lah. Tapi ada je certain class. You boleh check. Sekarang ni banyak je classes yang ni. Faham. So pernah tak Nadia kan rasa macam kecantikan Nadia ni suatu beban? Maksud saya orang akan anggap macam orang salah faham, Yes, orang ada. jealous ataupun kurang dipercayai kan? Ada tak rasa macam tu? Rasa macam kadang orang kata mungkin lah sikit lah macam mengada nak jaga kulit ke apa, kadang macam tu lah sikit lah orang time. Tapi saya tak peduli pun sebab kita yang untuk diri kita juga. Betul tak? Betul. Kadang nak skincare, nak jadi cantik je. Tapi bukan nak cantik je, sebenarnya saya tengah maintain kulit my own self. So jangan peduli kata orang, jadi the best version of yourself. Yourself. Cantik muka ni semua Allah dah bagi semua orang dah ada
kelebihan masing-masing. Dan jangan petikaikan. Kadang saya paling tak suka bila macam, alah kau cantik sebab tu je kau pelakon. Hey, tak, itu paling saya big no. Sebenarnya put effort, masa dan jadi the best version of yourself. Yourself kan. Itu je. Betul. Simple. Bakat tu lebih Padat. penting. Ya. Tak semua watak nak kena cantik. Ya, betul. Itu yang pentingnya Betul. casting. Yes. Cantik dari segi karakter. Cantik karakter. Di mana contoh awak jadi orang susah yang miskin pengemis. Karakter cantik pengemis tu tak ada make up, tak ada apa. Bare face, muka buruk. Yes. Itu cantiknya karakter. Itu I percaya itulah. Masya Allah. Betul. Okay. Simple. Untuk Nadia Brian kan, pernah tak rasa macam cantik tapi saya sunyi? Soalan. Of course lah. Itu saya rasa tak payah cantik ke sunyi tu kita manusia kan. Manusia. So sunyi tu kadang pernah je macam sedih nangis lonely. Lepas tu call my best friend. I dengan my best friend Pipa selalu video call sampai macam husband dia, dah lah macam tu lah macam. So tapi kita kena control lah. Faham. Kena control, jangan terlalu ikut emosi sunyi tu sampai rasa sedih macam tak boleh ni kan. Tak boleh berfungsi kan. Of course rasa sunyi kadang paling pun nangis lah. Of course saya pun macam tu lah. Tapi Nadia dia ada support system yang bagus. Kan, mak dia kan, adik-beradik dia semua. Itu penting kan, dapat support system yang betul Alhamdulillah, kan. saya bersyukur itu sangat. Betul. So tapi saya pun tak nak bagi dia orang risau. Bila sebab family ni kita ada emotion sangat attached kan. So kalau saya sunyi apa ke pun paling-paling itulah kawan-kawan ke sedih nangis ke tengok Netflix ke macam itulah saya akan distract our mind. That is the word. So okay, soalan saya pula, kalau kita ala-ala cerita pasal sunyi ni kena mengena dengan pasangan lah juga kan. Okay, kalau ada jumpa nanti insya-Allah pasangan ni yang akan datang, yang terbaik, adakah Nadia juga akan lebih prefer seorang lelaki yang juga jaga kulit, yang share the same Kan. passion as you, yang adakah suka pergi Medispa. Saya Kena suka kot. Kena pula kalau dia lagi over macam mana? It's okay, we can learn each other. Is share. Okey lah dengan dia Okay. selalu pergi Medispa, dia pula yang I macam rasa- lagi jaga kulit semua, awak okey lah. Okay, bagus untuk diri dia. Dia Sebab pun nak jaga jadi kesihatan kan? dia pun nak jadi the best version of himself. Sama juga seperti saya. Kalau dapat, alhamdulillah, saya pun okey je sangat-sangat ni. Masya Allah. Ya. Support each other Ya, kan? itu sebab tu stigma di mana lelaki kalau nak jaga kulit je, dia ni. Tak. Tak kan? Tak. Orang selalu kata lelaki ni berjerawat tak apa, lelaki berparut tak apa. Tak. Saya rasa saya mungkin kalau orang macam dia saya jumpa kat dalam macam tu, mungkin saya jom kita pergi. Saya akan ajak lah. Faham. Didik dia lah. Saya rasa, Educate dia Educate. untuk ni lah. Lebih cantik. Ya. Masya Allah. Lebih sihat lah. Lebih sihat kulit dan kesihatan. Betul. Boleh dikatakan tak kriteria ni satu kriteria yang penting kalau nak jumpa salah satu calon yang kalau akan datang? Nanti InsyaAllah nak lah. Nak. Yes. Yang Kita aminkan. Amin. Of course nak. Sebab sama-sama kan buat benda yang bagus yang ni. Betul. Untuk Bersama. Of course bestnya nak. InsyaAllah. Faham. InsyaAllah. Amin. Tak tahulah. InsyaAllah amin. Okay, kena pula. Okay, that's the side yang ni. Kena pula jumpa. What do you think about all this lelaki yang pressure wanita untuk buat benda-benda yang yalah, yang kita not invasive. Kena pula yang invasive punya, yang buat benda-benda yang paksa cocok situ, cocok sini semua. Itu saya rasa biar kerelaan wanita itu sendiri sebenarnya. Biar dia rasa cantik apa saja. Bukan kadang-kadang dia rasa cantik, mungkin dia tak pergi pun sepas-sepas ni, tapi dia menjaga makanan, which is banyak makan sayur, benda-benda macam tu. Kan? Tapi nak paksa-paksa, jangan. Saya rasa wanita kena stand up lah. No one cannot paksa orang pasangan untuk menjadi ni. Tapi biar dia jadi the best version of himself or herself. Yes. Masya Bukan Allah. paksa orang macam tu. Betul. Ya, itulah. Ada tak nasihat ataupun saranan Nadia sendiri dekat wanita-wanita di luar sana yang kurang confident?
Okay. Ramai kan? Ya, kadang confident ni bukan sebab cantik. Kan ada orang ni cantik sangat dan macam princess lawa sangat, Miss World Tak lah. confident Tapi juga. tak confident juga. Betul. Kenapa tu? Kenapa? That's why I rasa mungkin dia ada post trauma ke. Mungkin mesti ada masalah, ada Betul. trauma Ada yang dia something, alami. Jangan rasa down. Apa saja dari diri kita ni kita kena cari. Sebab confident tu nombor satu. Bila kita confident dengan diri kita, orang lain pun akan macam percaya dengan diri kita. Betul. Bila you don't believe in yourself, macam mana orang lain nak percaya you? Betul. So bangkit, jangan rasa down. Apa saja version, apa saja, tak kisah kulit, berat badan, masalah kulit. No, it doesn't matter. Jadi the best version of yourself, okay? Jangan rasa confident, jangan rasa down. Be confident. Tak kisah. Okay, itu yang penting. Dia semua manusia akan down. Down, of course. At some point kan. It's normal. Normal. Tapi jangan melarat lah. Macam betul. ikut sangat. Soalan dia adalah berapa lama nak down? Berapa lama nak down? Itu soalan dia kan. Bangkit, bangun. Kalau perlukan pertolongan, Cari. contoh, cari. Betul, Terapi ke. Sekarang pun boleh call je terapi untuk Betul. psikolog Dah free banyak je. dah. Betul. We tak? listen, we don't judge. Yes. Kan dia punya trademark dia. Ya. Banyak kat We listen and don't judge tu macam macam satu challenge dalam TikTok juga kan kita pernah dengar kan. Ya, betul itu Ya, tu. ya. Waktu awareness time tu. Ya. Dan dan I ada satu pengalaman. I pernah tiba ceritakan. my friend, dia tiba buka satu radio, tak ingat FM radio apa. Dia tengah call. Masa tu I baru balik shoot. Masa tu pukul 12 ke 1. Ada satu point tau call. Dia cakap saya terlalu sunyi, saya tak ada kawan semua. Dia bagi nombor telefon dia tau. Saya dengar, saya sedih, saya call tu. Dia makcik, umur dia dah 60 lebih, dia seorang-seorang. Dia ada anak, tapi anak dah berni. Dia call radio tu tau. saya tahu radio tu. Ya, radio apa, Suria. Surya ke whatever, tak ingat. Malam kan? Malam. And then saya call. Ya. Saya call dia Assalamualaikum dan Dia saya rasa tinggalkan nombor ke masa dia dia dalam bagi cakap, tahu. Dia bagi tahu dia nombor. bagi tahu nombor dan saya rasa suara dia macam nenek saya waktu tu. Saya call dia tau. Saya call, cakap dia pun terkejut. Saya cakap saya Nada Brian dan dia cakap dengan saya, makcik takkan call awak, tapi awak ada masa telefonlah makcik dia. Dia orang Penang. So saya cakap saya rasa down sangat sebab dia rasa kesunyian macam tu. Walaupun ada anak, yelah masing-masing ada kehidupan. Memang kita akan rasa sunyi. Sebab tu kita kena cari alternatif lain. Contoh cute kan, dia call. Betul. That is one of the channels. Channel and then she's so happy. Dia 60 lebih tau. And then so saya rasa itulah, cari Allahu Akbar. channel yang you boleh berborak dan betul. dia. Jangan hidup macam seorang-seorang. Sebab bila you terlalu seorang-seorang ni, macam-macam penyakit pula nanti datang. Betul. Syaitan pun lagilah banyak. Betul. Ya. Dan cari, saya dah ingat dah. Dia kena cari orang yang betul untuk bercakap juga. Bercakap. Dong, kalau rasa tak ada kawan pun call je. Malaysia kita dah ada kaunselor yang free Betul, tu. betul. Dia tak kena lawak. Just sometimes kita ni just nak bercakap je. Betul. Betul tak? nak luahkan. Just Luahkan. Saya rasa sedih hari ni. Kena marah dengan bos. Itu je. Macam, kan? Dah orang kau ramai-ramai. Jom kita kutuk bos ni pula. Tak bukan, ada. bukan, Tak ada. bukan, Itu toxic. Itu toxic. Kita kena tak boleh. Avoid. Itu red flag tau. Itu red flag. Ya. Tapi itulah maksudnya. Betul. Tak tahulah, itu yang mak saya yang ajar lah. Because dia pun graduated from ni, psychology. So itu dia cakap dengan saya. Sebab Kita tak tahu benda kecil ni boleh jadi satu efek yang besar untuk orang lain. Dan talking about that kan, saya nak share. Wife saya, waktu dia buat PhD, dia baru habis PhD. Alhamdulillah. Dia ada support group ataupun circle yang mana setiap pukul 6 petang, dia orang akan sharing winning. At least 3 winning setiap hari. Tak kisahlah daripada kehidupan ke apa benda, share winning saja. So bila 3 winning tu satu circle dengar beratus-ratus orang, okay, dia akan pilih lah kan. So selama 1 jam, so benda tu akan Release. betul, release. Yang kita yang negatif pun rasa macam positif. Ya. Dan lagi satu, mungkin kalau tak nak call ke apa, you tulis. Betul. Tulis. Journal. Cari pen-pel Pen, tulis. Apa you rasa sedih hari ni. At least Betul. you luar di dalam buku you. Betul. Bukan Keluar, you lepaskan simpan kan. di dalam Jangan hati. simpan. Kalau rasa malu nak cakap orang, tak ada kawan sangat, you tulis.
I rasa tulis pun membantu lah. Betul. One of the therapies. Betul. So, I think something yang dah lama orang kata tak ada orang buat sangat, tulis surat kan doktor, macam kata Ning Baizura kan, kita tulis balik surat. ke Ning Baizura, dia banyak dia cerita hari tu dia sharing. Dia jenis suka tulis surat. See? I think that's a very effective thing untuk jadi pen pal, because Betul. kita pula tunggu surat tu sampai kan seronok. Kan? Sweet. Kerana kita boleh luahkan macam-macam. Betul. Tapi jangan guna kepada social media pula. That's the thing. Betul. That's the thing. Itulah. jangan. You rasa kadang cakap tapi sebenarnya saya pun banyak je yang minta maaf balik. Oh ya. Banyak je. Ada, saya pun ada. Saya Okey pernah lah. Saya pun pernah Okey je lah kan? That's why saya tak ada pun nak dendam kepada netizen ke apa, tak ada. Saya play sebab saya tahu mungkin mereka beremosi. Cuma saya educate sikit lah, awareness lah. Bila kita rasa ni, jangan terus hentam di social media. Semua orang tengok, semua orang ni, dan orang tu pun manusia. Why don't you tulis ke, you cakap dengan orang yang terdekat ke, at least gosip korang dua tak apalah. Cukup lah. Kat situ je. Ya. Betul. Tak suka sangat orang tu, you gosip dengan korang dua orang je lah. Okay. Tapi you punya effort tulis, tarik, mengaitkan. Aduh. Padahal itu ada keluarga, ada Betul. ni. Betul. Public boleh baca kan. Yang paling best sekali dia kutuk-kutuk, lepas tu join kelas Mandarin saya. Ya Allah, betul. Betul. Dia nak iklan. Dia cakap benda tu semua nak semata-mata nak tarik tumpuan perhatian faham. orang kan. Ya, itu sangat betul. Ya. Aduh, itulah sekarang ni Doktor join tak kelas Mandarin dia? Tidak lah. Tapi betul, bukan kita nak cerita ni apa, selain daripada awareness tentang cyberbully ke apa, tapi itu adalah untuk kecantikan dalaman kita. Betul. Apa yang kita portray kat situ, itu melambangkan kecantikan you. You cantik ke tidak, tulisan you tu. Ya. Faham kan? Faham. So itu adalah salah satunya. Dan saya suka wife doktor yang buat tu. It's very good thing lah. Sharing that thing kan. Ya. Sharing winning. See? Betul. Ya. Tak kisahlah ada banyak yang tak best ke? Bagi 3 je untuk hari Alah. tersebut. Betul. Faham tak? So semua orang dengar, seorang bagi support. Saya nak Masya share Allah. lah hari I ni wanna do saya lah with my win click friends. win buat. saya dapat buat podcast dengan Dr. Ya. Hanafi. Ya. Win saya Alah. dapat buat podcast dengan Nadia Bryan. Doktor janganlah, itu kat klise. Doktor buat bukan klise pula. Okay lah, dia nak share winning kan. Okay lah. Macam okay Nadia, for you penting tak untuk macam kalau lelaki ni dia jaga juga fizikal dia? Penting lah, of course. Untuk kesihatan diri sendiri. Tak naklah tiba dengan sakit jantung. Pergi hospital sakit. Kan sakit cucuk pun sakit. Jarum pun takut kan. Kalau tak nak, kenalah. Jaga kesihatan Betul. pada awal. Ya. Betul? Maknanya suka, so your macam preference suka is tu lelaki yang macam mana? Yang ni bukan apa, macam yang Ni saja je tough tau. ke? Itulah. Yang Saya syubi-syubi tak suka ke? kalau berjumpa syubi-syubi, saya ajaklah workout sama, cik. Janji hati baik, itulah yang punya ni. Masya Allah, Ya, Masya Allah. tak ada untuk, yang penting dia menjaga kesihatan. Yelah, nak sama mesti panjang kan. Kesihatan tu penting. So ada, ni soalan producer lah. Are you too pretty to handle? Allahu Akbar. Saya dengar that title pun saya dah takut, sebab saya tengok je too hot to handle. This is too pretty to handle. Tak adalah, saya rasa pretty tu dari dalaman. Sebenarnya cantik dalaman tu tak ada pun susah jaga. No, it's not hard to take care of, handle it. Tapi pretty to handle tajuk pun nervous sebab saya tak ada rasa saya ni kita rasa kita lawa, ada lagi ramai lagi yang lawa. So as long you rasa you best untuk diri you, bagus untuk diri tu pun dah cantik dah. Ya. Masya Allah. Semua orang dia cantik masing-masing. Saya tengok Betul. itu saya Faham. ni. So dekat dalam Malaysia kan, ataupun mungkin luar negara, siapa idola kecantikan untuk Nadia? Oh, saya suka Miranda Kerr. Miranda Kerr. Ya, dia walaupun 40s, she looks very like, so macam very, dia seorang mak walaupun dia busy. Saya suka dia punya taking care. Dia pun ada produk sendiri kan, Cora tu saya tengok. So saya suka kecantikan yang dia ni lah.
Miranda. Dia international lah kan? Ya. International. Kalau yang lokal ada? Malaysia of course ada ramai je. Saya pun suka Datuk Siti Nurhaliza. Saya terus skincare dia, Era Fazira, Datin Umi Aida. Memang tengok diorang menjaga kulit, menjaga tightening by Zura. Ya, of betul. course. Ya. Kulit dia Rosita flawless. Cik Wan. Masya Allah. Ya, for me. Kembang lah tu. Yeah, I think, and semua put efforts kan. Ya. Betul. Betul. Doktor? Idola doktor? Dari segi Nantilah kecantikan? bila aku jadi guest nanti dia tanya. Soalan. Baik. Very good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih lah Nadia for sharing banyak benda hari ni. betul. Harap soalan kami pun bukan soalan yang Okay. yang menyengit tak ada kan. Itu Adalah. semua biasa-biasa je. Doktor kalau tanya pun bukan saya. Saya okey je. Ada je. Tapi thank you juga sebab sudi jemput. Terima kasih datang. Yeah, sama-sama. It's very nice to, like I said, for me the interesting part is kita dapat tahu persepsi Nadia Brian dari yang berbeza. Betul. Yang sangat kita tak sangka lah kan. Betul lah. Kita tengok lain, rupa-rupanya orangnya begini lain. Betul. Ramai yang tak tahu kat luar sana kan. Betul. Okey, dan juga kita ada sedikit pengumuman, bukan pengumuman lah, macam nak bagi tahulah yang pada sesiapa yang berminat nak jadi mungkin sponsor untuk rancangan kami, silalah boleh DM ataupun boleh contact kami. Betul. Ada slot terbuka kalau nak letak iklan dan sebagainya dalam podcast ni, tak ada masalah. Tak ada insyaAllah. masalah insyaAllah. Baik. Best sebab banyak tetamu yang sangat hebat. Ya, insyaAllah. Salah Bukan seorang ni lah. saya, mana Salah kat seorang ni ni. ramai lagi sebelum Allah kan. Akbar. Aduh, so baik dari kami minta maaf kalau ada apa-apa tersilap kami. Tak ada. Saya Dan pun. kami doakan cepat sembuh, betul-betul sembuh. Ya. Dengan musim-musim influenza ni. Ya, Terus jagalah ada diri. ada job lepas ni ke? Lepas ni hari ni tak ada. Saya akan mula shoot 23 ni. Okey. Dan ya, Alhamdulillah. Nanti kalau siapa yang free, pergilah Sunway Lagoon. Halloween Nights of Fright. Okey. Saya Jadi apa? Jadi hantu? saya dalam tu dia ada satu short film di mana producer memang daripada Mexico City, memang like literally sebab Nights of Fright di Sunway Lagoon ni adalah antara yang terbaik di Sonic Asia tau, yang terbaik buat event. So dia 30 hari. So sempena Oktober lah. So kalau pergilah menonton saya punya short film sebab setup semalam saya pergi bersama Azizan Razak pergi sebab setup sangat hebat, sangat wow. Okey. You'll get some experience sebab saya InsyaAllah. tak berlakon cerita hantu sangat sebab saya macam kurang lah cerita hantu. Kalau saya tengok cerita hantu pun tak. So tapi bila berpeluang bersama ni and it's very like quite international, pergilah menonton. Baik. InsyaAllah. Sekali di Sunway Lagoon Sehingga 31 Oktober. Okay. Dan saya pun juga baru habis syuting 40 episod. Tak pernah syuting lama. 40 episod. Daripada Julai baru habis. Nanti di Mega Drama Astro. Okey, Mega Drama Astro. Ya, bersama Syukri Haya, Hana Delisha. Dia jadi nyondol. So, tapi tak apa. Tapi ada sebab. The reason dia adalah sambungan andainya itu takdir. 2. Betul? Andainya tak itu takdir. Andai itu takdir. AIT itu ni sambungan daripada yang season 1. Drama dia sebelum Ni Baik. sambungannya. Sambungan dia andai itu takdirnya. Yes. Baik. Famous cerita tu. And yes, Syukri Haya and Anisha. Tapi it's very nice story, baru memang I rasa dia kan novel kan, saya sangat ramai peminat. Betul? Yes. Bila yes, akan yeah. keluar? Tahun depan Mega Drama untuk Ramadan, right? InsyaAllah. Untuk Ramadan. Baik. Bulan puasa boleh tengok lah. Oh, boleh. Yeah. Okay, baik. So we wish you all the best. Terima kasih kasih. banyak-banyak Betul. Nadia Brian. All Dari the best. segi spiritual, physical, apa lagi yang ada? Emotional. Sunyi-sunyi. Semua doa yang terbaik. Jodoh yang terbaik. Oh, jodoh. Yang terbaik. Amin. Amin. Dapat jumpa kopiah putih tu. Bukan. Bukan. Itu orang lain. Aduh. Itu kena panggil orang tu.
So we wish you all the best. InsyaAllah kalau ada rezeki, mana tahu Nadia Brian boleh ada apa-apa, kita boleh masuk sekali collaboration dengan Estika. So nanti kan kalau ada insyaAllah. InsyaAllah. Dan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Thank you banyak. juga kepada abang-abang, doktor, bang. Sama-sama. Baiklah. So itu adalah rancangan kami hari ini dah pun berakhir. Betul. Alhamdulillah, memang sangat seronok bercerita. Saya Alhamdulillah. tiap kalilah seronok podcast ni, tak pernah tak seronok lagi. Betul. So bersama dengan kami lagi insyaAllah untuk podcast seterusnya. Nanti kan kita tak tahu lagi, sebenarnya kita pun tak tahu siapa lagi yang akan jadi guest artis kita. Kita tunggu dan nantikan sama-sama. Kalau ada yang rasa you all nak cadang, silalah letak kat komen. Betul. Mana tahu mungkin anda akan terpilih untuk datang ke podcast. Dan dapat menyaksikan secara live. Kan, why not? Kan, betul. Betul? Betul kan producer? Kan, sekejap saya dengar. Betul? Betul lah. Oh, baik. InsyaAllah. Baiklah. Okeylah, sehingga kita berjumpa lagi di dalam podcast seterusnya. Saya Zain Saidin. Dan saya Dr. Hanafi. Di dalam Too Pretty to Handle podcast. Powered by Estika Medispa. The number one non-invasive beauty anti-aging med spa di Malaysia. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Whoa, oh, 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 too pretty to handle.